Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua orang diundang untuk menjadi penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak semua orang yang bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk memastikan kita dapat tempat di syurga Allah Subhanahu wa taala. Berkali-kali kita mendengar pesanan demi pesanan, nasihat demi nasihat, peringatan demi peringatan. Kita buat pilihan sama ada kita benar-benar menunjukkan yang kita ini inginkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita yang membuat pilihan sama ada kita meletakkan diri kita dalam kerugian ataupun tidak. Kerana tidak semua orang yang tergerak untuk mendapatkan tempat di syurga. Tidak semua orang yang bersungguh-sungguh risau kalau dia tergelincir ke neraka. Kita jadilah orang yang inginkan syurga Allah Subhanahu wa taala dengan kita menunjuk kesungguhan kita bahawa kita tidak mahu neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang yang terpilih itu.